Individu dedah ketirisan subsidi rakyat Malaysia kepada warga asing di Pasar Borong Selayang. You mau panggil, saya panggil MPS sekarang. 1 jam kasih tutup sekarang. Seorang individu mendedahkan ketirisan barang bersubsidi kepada warga asing di Pasar Borong Selayang, Pusat Bandar Utara, Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian BEMI 03 di laman Facebook, dia mempersoalkan bagaimana warga asing boleh mendapatkan bekalan barangan bersubsidi walaupun ia dikhususkan kepada rakyat tempatan. Dia juga mendedahkan telah banyak operasi dibuat oleh pihak penguasa namun keadaan di Pasar Selayang masih sama dan tidak berubah. Assalamualaikum. Saya sekarang berada di pusat Pasar Borong Selayang, Bandar Utara. Banyak netizen tanya saya, orang-orang tanya mana orang warga asing ni kedai-kedai runcit dapat minyak, gula, barang-barang kawalan subsidi lah. Ni saya nak tunjuk. Di sinilah kawasan dia. Sini kawasan Pasar Borong adalah kawasan borong terbesar lah, runcit. Dah banyak kedai-kedai warga asing yang luar, toko-toko Pakistan, Bangla ke apa ke, semua ambil barang dekat sini. Tapi ni herannya, macam mana barang kawalan boleh lepas? Contoh minyak, gula, yang lain-lain lagi dah. Pergilah cek rumah atas ni lah, semua ni ada minyak masak paketnya. Sedangkan kita nak beli minyak masak pun kena scan. Tapi diorang ni tak payah scan. Tengoklah mereka sampai keluar. Ini bandaraya tak larat buat operasi dah. Di BKL berapa kali buat operasi dah, tapi tetap sama juga. Dan aku harap KPDKK dengan Immigration kerap gempur tempat ni. Dan KPDKK lah paling penting. Sebab apa? Banyak barang subsidi kita kat sini, kat Pasar Borong Bandar Utara ni, dapat kepada warga asing. Okay, Assalamualaikum. Aku nak pergi kerja. Siapa miatong? Ini parking. Tarik masuk. Tolong tarik masuk. Ini parking. Banyak ikan jual. Saya Malaysia punya orang. Last warning, tutup. You mau panggil, saya panggil MPS sekarang. 1 jam kasih tutup sekarang. 1 jam kasih tutup sekarang. Melampau buka ikan. Kau tengoklah, atas pasar pun tak ada ikan banyak macam ni. Tapak semua free ni. Tutup sekarang. Jangan anggur-anggur, tutup.